aktiviti kita nak naik jeep pusing Alahan Panjang. Ada Tasik Talang, Tasik Kembar, Kebun Strawberry. So, enjoy! Sekarang customer kita tengah petik-petik strawberry. Tu, diorang lambai-lambai pada drone. So, hasil gambar pun lagi cantik. Okey, perjalanan kita sudah sampai dekat Tasik Talang. Ini trip kedua kita dengan jeep tadi. Dan tengok view dia betul-betul lawa. Korang kena sampai dekat sini. Okay, sekarang kita sudah sampai dekat objek ketiga, iaitu Mitra Resort yang kita boleh nampak view Tasik Kembar. Betul-betul lawa. And then ini tetamu kita lepas ambil gambar dengan drone. So, itu dia perjalanan day 1 kita untuk trip 4 hari 3 malam Alahan Panjang Padang Bukit Tinggi. Untuk trip perjalanan kita day 2, nantikan di video selanjutnya. Bye-bye.